sayur-sayur, sawi, bayam. Okey, dah baru dia cukup kot. Buat je macam mana pun. Jangan marah ya pokok. John. John. Duduk atas tu. Ni nak ambil bayam. Pak suami ambil bayam. Nak makan dengan nasi lemak. Last minute dia order nasi lemak. Tak sempat nak video kan. Mana-mana lah janji sayur. Bayam macam dah nak tua. Okey. Bayam panen. Potong ke apa? Potong. Dia tumbuh lagi? Tapi kena ada tunas lah. Tinggalkan tunas saja. Jadi potong. Ada tunas juga pokok. Tunas tu besar lagi dia. Jadi bayam kawan. Merah. Kopis tu nak ambil ke kopis tu? Ambil satu lah. Ni yang dah tumbang ni. Ni kan? Dah berat tak? Kopis. Kopis satu biji. Wah. Berat? Rambut. Jangan. Pecah nanti. Ada lagi? Yang tu belum lagi? Ni ada tapi longgar lagi? Bahayanya orang pijak atas kaca tu. Dua ada basah. Buat jam pula. Sawi, bayam, kopis, lemak putih. Mana? Boleh? Dua ke Untuk boleh untuk besok. Yang ambil yang besar. Dapat hasilnya. Okey, sawi sudah. Okey. Kurang lemak putih. Jalan penuh kaca. Mana lemak putih? Oh. Cabut. Macam mana? Ini ya. Satu. Carrot ni juga bagus. Dua. Tu. Tiga. Cukup. Yang lain belum? Kena dia. Cukup dah dulu. Okey, ini sedang dulu Kita dulu tu. Sedang. Oi, hati bang. Tak jadi banyak benda tajam lah bang. Kan guna pun. Okey. Okey, ada cili. Okey. Tak nak turun? Tak nak turun? John? Nak turun John? Bye John. Bye.
Okay, kawan-kawan. Ni dia hasil tadi, hasil panen. Ni kopis, sayur-sayur, sawi, bayam. Okey, tak sempat tadi nak videokan saya masak nasi lemak. Nantilah lain kali saya buat video nasi lemak express. Saya start tadi nak dekat pukul 6. Ni 6.30. Settle semua secepat kilat. Siap sambal pun dah siap. Pak suami minta nasi lemak. Okey, kacau dulu santan dia. Ni saya guna santan fresh ya kawan-kawan. Bau dia Masya Allah. Ni sambalnya. Sayang kan tak buat video. Tapi itulah, kalau buat video mesti belum siap lagi ni. Okay, ni dah siap semua. Okay, Assalamualaikum kawan-kawan. Tengok. Ni bunga ni lepas 4 hari yang dari video saya buat karipap hari tu. Selepas 4 hari hidup lagi. Cuma dia gugur lah nanti. Dia gugur, lepas tu dia tumbuh bunga yang kuncup-kuncup ni. Dia mekar lagi. Macam ni. Nanti dia gugur, petang nanti dia gugur. Wah, ini saya nak gunting daripada saya sia-siakan je kat luar tu kan. Selalu saya potong, saya buang. Baik letaklah rumah macam ni kan. Cantik. Nak ambil lagi nanti. 4 hari tahan dia. Nanti nak beli lagi yang benih macam ni, yang warna pink. Saya suka pink, suka purple kawan-kawan. Apa aktiviti saya hari ni kawan-kawan? Saya tak masak hari ni. Semalam kan dah masak nasi lemak tu. Banyak lagi. Okey, saya nak, ni kan yang saya beli hari tu dekat nursery Sungai Buloh. Jadi saya nak tukar dekat pasu yang besar sikit. Pasu ni ada 2 ni. Ni pokok jasmin, pokok melati Selalu saya panggil jasmin, betul ke? Jasmin kawan-kawan. Dengan pokok ros ni. Tadi saya dah gunting. Gunting kan pokoknya. Ni bunga dia. Itu pak suami dia boleh buat benih. Tapi dulu saya tanam, kalau saya tak potong ni, nanti dia tak cambah lagi. Cuba kali ni boleh hidup tak? Malu dengan pak suami tu, banyak dia tanam boleh hidup pun. Tengok. Ni yang bunga yang tanam hari tu kawan-kawan. Ni sebab hujan, beberapa hari pagi hujan. Jadi dia tak kembang sangat. Sekarang ni pukul 10. Rasa pukul 10 ni kembang ni. Ataupun sebab saya tak letak baju. Nak kena beli baju macam dulu. Baju bunga kan. Biar bunga dia kuat. Ni nak tunggu berbunga ni lama. Pokok ni. Tak ingat apa nama dia masa beli benih dekat Shopee. Tapi bentuk bunga dia macam bunga saffron. Betul ke dia pokok saffron? Saya pun tak pasti. Tunggu nanti ada bunga dia, saya tunjuk kat kawan-kawan Tomato. Okey, ni tadi saya dah ambil tanah nak tanam. Okey, jom. Okey, mula-mula saya nak buat yang mana dulu Pokok ni dululah. Berat ni. Ni dululah. Aduh. Tak ada pak suami susah juga. Nanti dia cakap kalau nak tanam bunga kena buat sendiri. Kalau tak nanti dia tak nak belikan lagi. Tanah kuning. Saya rasa saya nak ambil apron saya lah. Leceh pula macam ni. Sekejap korang. Okey.
piring. Kata kalau nak piring ambil kat depan. Dia letak bawah dulu kot. Letak habuk-habuk sana tu. Sekejap Ni korang. Ni saya nak macam pak suami buat hari tu kan. Masukkan ni. Habis kotor bangku. Masukkan tanah ni. Okey. Macam buat kuih pula. Nampak tak korang? Pisau tu je ni. Kita potong dulu. Jangan patah sudah. Tak minta abang suami tak datang. Dia datang malu. Nak pecahkan dulu ke tanah ni? Habis tangan saya. Bukan takut kotor. Nak masuk nanti macam mana? Kan ada pipe kat luar lah bodoh. Okey ni. Lepas tu rasanya kena gemburkan ke? Buat je gemburkan je. Tak ada padat sangat dia tanah kuning ni. Buat je macam mana pun. Jangan marah ya pokok. Cuci tangan dulu. Sekejap ya korang. Sekarang kita masukkan yang tanah kat bawah ni. Alamak, pak suami datang lah kawan-kawan. Wow, tanam bunga. Boleh ke macam ni? Cantik lah tu. Ha? Cantik ke tu? Ha? Boleh ke? Ha? Gembur-gembur macam ni betul ke? Dia punya tanah tu. Tak boleh yang usik jangan. Ya ke? Oh jangan usik. Jangan dikeluar. Tadi dah ramah-ramah tadi. Jangan. Yang usik dia. Cabut terus ke situ dia. Di tepi taruh tanah hitam. Ya ke? Yang usik. Oh. Nak kakak. Berat kita usik dulu ke. Tengok dia padat sangat. Yang usik. Dia dah sebati tu. Okey, ni dah cukup kot lah. Dah cukup ni. Ni pokok melati kampung. Tumbuh tak tumbuh macam ni. Okey. Nak pinggan? Tak nak. Ada ke? Ada dua Okey. Satu lagi pokok ros. Naik atas. Tak boleh lah. Pokok ros ni pula. Saya letak juga benda hijau ni. Yang ni pokok ros ni macam mana pula nak keluarkan dia? Tarik je. Tarik pelan-pelan lah. Tarik je. Tarik je. Tak terlengkup dia. Boleh kan? I tanamkan. Itu sudah.
langsung taruh bunga. Cukup nih? Cukup. Berarti nanti bunga akan tinggi nih. Iya. Telungkup deh, telungkup dari sini. Oke. Tarik ya. Mau jadi apa? Telungkup je. Oh, dia turun sendiri. Pegang sini. Dia turun sendiri. Pegang situ, langsung taruh. Jangan usai-usai. Oh, mangkau. Tak apa, jangan usai. Tepi-tepi taruh. Taruh yang hitam tu. Aduh, sakit pinggang. Nanti. Dah, pergi. Ada air ke? Air. Air untuk? Betul kan? Boleh juga. Ada bekas kan? Ini tanah kompos korang. Yang gitu orang yang saya simpan apa? Sarang telur, kulit telur, kulit bawang. Lepas kami gaul dengan tanah, lepas tu dia jadi lagi. Jadi tanah balik. Tapi saya nak bunga ni, saya nak kena beli baju bunga jugalah. Baru dia cukup kot. Pak suami spot check saya. Okey, siap. Banyak lagi tanah tu. Tanam apa ya? Okey, sekarang nak letak ke atas. Dah tak muat ni. Air untuk? Wah. Kat pokok? Okey. Terima kasih. Letak sini. Ini letak sini. Mata. Besar sikit ni. Lepas tu ni. Beli kat Shopee. Lepas tu ni murah. RM10 lebih. RM2 satu. Siapalah yang tu lah. Rasa pak suami yang alih tadi ni. Masa dia letak air. Ya, saya bercakap seorang-seorang kat sana. Siram. Jatuh tanah dia. Ya, aku membebel kat sini tadi. Kameranya berpaling ke sana. Cubaan. Dulu dah pernah tanam. Lepas tu jaga dia malas. Menjadi juga dulu. Terus push. Air turun bawah. Alah kurang. Yalah. Penuh sangat. Kita siram je lah semua. Pun tak ada ni. Tu baju apa bang? Bunga tak ada? Inilah bunga. Hah? Ini bunga ini berarti. Bukan, bunga dia hitam. Itu yang apa? Baju teh ayam. Ini yang betul. Sini pernah bubuh? Pernah taruh? Baju bunga kat sini? Dekat mana? Dekat bunga ni? Belum. Dulu pernah taruh. Jom bunga taruh.
Boleh bang. Yang ni cabut Ini akar dia besar betul. Ayo nanti tepuk. Tengok akar dia. Macam tu teruk. Bukan selak-selak. Dia kan tengkuang juga. Ya. Tu dekat bunga yang baru teruk juga. Kenapa? Dia mati. Oh, Akar dia mesti terusik. ni nak tambah tanah lagi tak? Tak ya. Cukup. Panas seminggu. Dah siram dah. Biar. Sila. Nah, itu. Okey, dah siap. Dah siap. Kena pula lah baju ni nanti ni. Ini body cinta. Baju buah ha? Yalah, tak letak buah je buah baju. Nak kena letak baju juga. Tak cukup kompos tu. Kurang berkhasiat. Okey kawan-kawan, macam ni lah kejadiannya. Nanti kita tengok macam mana lah dia punya apa panjang tak umur bunga ni. Okey kawan-kawan. Baca. Oh, kalau baru tanam tak payah baca. Baru saya tahu. Pergi sana. Pergi. Alamak. Budak ni dah lepas susahnya. Mana dia? John? John? Pau? Hai John. Mana nak pergi tu? Mana dia nak pergi? Suka memanjat sekarang ni. Hai John. Biar sini dulu. Sekejap lagi saya kemas. Okey. Let's go. Siap. Okey, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya ya korang. Okey. Kita jumpa lagi di lain video. Okey, bang ni. Tengok budak ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton video kami sampai habis. Kan John? John. John, garang ni. Si garang manja. Berapa kali dah kena lepuk ni. Degil, kena lepuk lah. Kan? Dah, jangan nak main lagi dah. Cukup. Naik atas lagi. Naik atas. Tu perangai dia. Perangai dia. Nak manja je. Nak dimanja je. Jangan gigit. Tengok gigit kita. Tengok dia gigit. Kurang dia gigit korang. Sampai hati dia gigit tuan dia. Ini tuan dia. Tengok dia gigit. Tengok kalau dia biarkan. Nanti kalau putus macam mana? Putus tangan tu macam mana? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Dah. Tu sakit tu. Dah. Udah sayang. Kena pujuk balik ni. Dia marah kena pujuk.
Masuk. Hmm.